Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni buat vlog-vlog santai. Kebetulan minggu ni ada balik Muar dan kebetulan juga anak buah ada buat event. Ada event dekat area Ledang tak silap. Tapi mungkin bila video ni dah post, mungkin event tu dah habis lah. Sebab event tu Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari ni hari Sabtu. Macam korang tengok, walaupun dia buat dekat area farm ni, kereta dah penuh tu. Aku pun baru sampai, jadi nanti jom ikut akulah. Kita pusing kat dalam. Tanpa membuang masa lagi, macam biasalah sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Terima kasih banyak. Mari kita. Art berat. Dia sebenarnya bukan bentuk macam ni Anak saudara kata bentuk dah molek, tapi semua dia landa ribut. Dia orang main boleh, tapi okey lah. Ni mana? Buttermilk ni? Cakap sikit. Buttermilk. Kalau datang sini lain kali, apa nama dia? Rice bowl. Kalau dia nampak rice bowl, buttermilk chicken. Beef dia ni pun sangat-sangat lembut, okey? boleh try. Kalau tak ada kat sini, boleh dekat mana sayang? Dekat Misi. Oh, tapi kat Muar kat Muar. Jadi kita kat lorong Karat Muar. Okey, ngam. Mantap. Baik. Ikutkan kawasan dia cantik. Ni laluan dia. Kira parking kat sebelah sana tadi, masuk kat sini. Sekejap aku bawa kau. Kat belah sini pun ni ada bengkel-bengkel ni. Sini pun ada tak? Assalamualaikum. Memang. Sini ada bunga-bunga. Sebelah sini. Cantik lah ni tempat dia. Ni kira yang awal. Kalau masuk awal tadi, ada kita masuk kat sini lah. Sini ada kopi kampung. Sini makan. Sini kopi. Boleh. Lambai. Oi, besar geng. Mantap. Ni ada selamat datang. Ni ada baju dalam. Dalam tadi dia join. Sebelah sana tadi air. Yang ni pakaian lah. Nak masuk. Sofa cantik. Sampai tu ada produk
Ni lebih dekat craft. Oh, ni tindik. Yang tempat tadi aku masuk dari tepi. Jom tengok kat luar dulu. Dan saya pun dengar-dengar. Sekejap. Oh. Situ pun ada jual baju juga. Situ pun ada kopi juga. Mungkin tengah-tengah ni event dia kot. Kalau main event dia. Jom. Tengok yang tempat ni lawa juga ni. Cepat-cepat tak ada. Oh. Oh, ada geng-geng dah ambil barang. Ini ada pun tempat batik. Ni ni tempat anak buah aku ni. Dia buat batik. Pengantin. Baik pengantin baru. Kamu pengantin balik tak? Pengantin. Kau sampai ya? Tahu. Ni buat pengantin. Oh, saya dalam. Tak nak. Sini. Nanti boleh tak nak makcik makan? Craft. Cantik. Belakang ada camping. Belakang ada apa dia? Camping. Oh, boleh bawa kemah sendiri lah? Ke apa? Boleh, tapi kena register sebab kita ada buat, diorang ada buat macam tent talk. Macam mana? Hai. Cakap balik. Senang. So basically dekat belakang, kita orang ada buat camping. So tu kena registration lah. It's free actually. Free for all, cuma registration. Kalau you pun boleh bawa your own kemah. Nanti kita ada host kita, Zul daripada bawah pokok. Dia akan moderate Zul. event ni. Campingnya dah start lah? Daripada semalam diorang dah start event. Okay. Wah, ni ada geng lah. Hello. You buat apa? Buat vlog juga ah? Ya. Apa YouTube? TikTok ah. Oh, TikTok. You buat YouTube Bang, dah siap Alhamdulillah. Member cepat-cepat. Ya, boleh lah. Tengah cari mood ni. Tapi tak apalah. Kira kuat juga ni. Okey, Alhamdulillah insyaAllah. Buat ke tak buat boleh bagi. Moga lega sepuh. Ada yang nak try drone. Ada yang test drone. Okey, macam dia cakap tadi, dalam ni ada sewa kemah. Tengok sekejap lah, jom. Kadang-kadang tersangkut lah sebab ada jumpa apa orang kata, saudara. Ni abang ni tak boleh kacau ni. Kalau kacau tak tahu jadi apa. Ni korang boleh ni lah, nak ambil untuk campsite. Okey, jom. Nanti kita sambung belah sana. Nasib baik kat tempat ni berangin. Jadi katanya, sekejap tunjuk. Sekejap lagi ada performance, tak tahu band apa. Tapi cantik lah. Dia buat keliling untuk macam craft. Ada kopi tengah. Dia buat untuk orang relax. Cantik lah. Farm ni digunakan dengan sebaiknya. Okay. Kalau ada sempat rakam persembahan tu, nanti aku rakam Jom. Ni Anika ni. Ini menarik. Kira pilih sudu, jadikan cincin. Mantap. Bagus tau. Siapa yang tak nak sudu lah ke rumah. Boleh donate lah. Siapa-siapa yang ada sudu lebih tu, boleh cari Anika Studio. Daripada sudu, bagus lah. Tapi curated tolong. Dia curated Dia punya sudu pun, jangan bagi sudu DIY, sudu-sudu tak nak lah, nampak. Bagi yang ada design-design ni baru jadi. Cantik. Ni cantik dan menarik menarik Baik.
Ada dekat apa dia? IG ke apa macam tu IG apa? IG je lah. IG, TikTok tak ada. TikTok pun ada. IG, TikTok semua sama. Anika.studio. Okey, baik. Tapi bagus lah. First time jumpa. Kreatif. Kita punya studio kat KL. Okay. Oh, ni datang event di sini lah. Oh, okey. Okey, terima kasih. Okey. Aku rasa sampai sini video. Sebab dah nak maghrib, nak bawa anak aku balik dululah. Ni, terima kasih Kak Pakcik belanja. Semoga dilimpah ruahkan rezeki. Berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya akan datang. Kalau kat Muar ni aku sempat, aku cover lah 2-3 video. Sehingga berjumpa lagi. Kita sudahi dengan air oren. Bismillah. Sedap.